Hai, Assalamualaikum. Annyeong. Welcome back to another 30 hari Minecraft Bedrock Edition bersama Bawang. Semalam kita buat apa? I actually forgot. Bawang sebenarnya baru balik daripada beli barang groceries. Dan sekarang ni pukul 2 petang. Dan Bawang nak kena upload pukul 6 petang. Agak-agak sempat tak? Bawang selalunya record ni lepas subuh tau. Tapi tadi tak sempat sebab Bawang main Ramadan Craft. But anyways, hopefully Bawang sempat nak upload. Kalau tak sempat pun maybe Bawang upload lambat sikit kot. Tapi still hari ni lah, hopefully. Okay, but yeah, let's just go on. Oh, Bawang nampak. Oh, dia tunjuk last kita punya apa yang kita nampak last save. Dia tunjuk dekat thumbnail save file tu or world tu. So now Bawang remember. Wow. Wow. Okay. Wait. Okay, nampak tak Bawang tak ready sebab Bawang tak buka jam. Okay, now Bawang dah buka jam. Okay. Sekejap Bawang nak restart recording jap sebab Bawang rasa macam lagging. So, wait. Okay, now I'm back. Hopefully tak ada lag. Let's hope for the best. I don't know what I did. Bawang ada kacau setting ke apa, tak tahulah. But please lah, tolonglah. Okay, Bawang start timer and resume. Okay, of course kita tak nak lalu bawah tu kan. Kenapa Bawang cuba try zoom? Let me just... kalau lag boleh tahu guys. Scary. Kalau ada bow ni best ni. Oh wait, bedrock bukan. Oh my god. Oh. Okay. Faham? Bedrock boleh buat macam ni guys. Wah. Wow. So many people. Hello guys. Don't mind if I do. Saya just tumpang lalu saja. Oh, diorang boleh naik ke? Oh no, oh no. Okay. Diorang tak boleh naik kan? Yes. Scary. First time nak pergi caving. Oh, I see diamond. Ramainya diorang ni. First time nak pergi mining ni guys. Tak ada skeleton ke? Also, kenapa ada banyak zombie villager? Guys, korang tak boleh naik ke? Nak cakap YOLO tapi macam scary pula kalau YOLO I hear skeleton. Tajud. Macam buang masa je bawang ni. Sekejap.
Okay, kita dah set spawn kan? Worsting scenario, kita just meninggal, respawn balik lah kan? Surely. Kenapa bawa takut sangat macam main hardcore pula, padahal bukannya ada apa-apa pun. But it's scary. Minecraft is so scary. And I only have copper armor. Diorang tak boleh naik eh? Ngang, tak boleh naik. Sakit, mak. Kenapa bawang tak buat sword eh? Oh. My god. You know what? Oh. I know what I want to do. 200 IQ. Let's go. Oh my god, ada lubang kat atas eh. Oh, bawang dari sana lah kan? Tapi itulah ada sniper pula bawah tu. Hey, bro. I just want to go to the... To the diamond. My god, tak kena. Oh, damn. Kena buat safety railing ke? Kenapa bawang takut sangat ni? I don't know why. I guess sebab dah lama tak main Minecraft maybe. Apa orang kata tu kan? Sebab kata Gen Z, I'm washed. Saya dibasuh. Lah. Gitu. Oh. Oh, function tu sebab kita ada shield. Oh. Okay, never mind. Oh. Cuba ke depan sikit bang. Depan lah sikit. Dia tak nak ke depan tu, dia bijak. Ceh.
Okay, shield kita okey lagi. My gosh. I wonder, geode. Wait, is the world not pause? Aish, cinca, guys, cinca. Aish, cinca. Lepas tu bawang punya kayu semua tak ada dah kan? Yelah. Oh man. Malam dah ke? Oh my god, it's already night. Okay, never mind. Apa yang kita patut buat, guys? Ada kayu lagi tu. Hold. Wait, hold up. Then pickaxe. No, don't bring all my copper. Oh no, this is a disaster. Oh no, no, no. Dah lah tak ada ni tu. Barang bawang tu. Aduh. Aish, cinca. Oh my god. Tak ada creeper kan? Dia boleh pakai ni shield. Oh, you know what? Let me do. Come here. Tu makan dia. Give me back my barang. Dekatlah sikit bang. Ow. Kenapa rasa macam lama sangat kan masa berlalu? Oh my god, even freaking whatchamacallit. Come here. Bro. Come here. Come lah here. Kenapa dia tak nak naik tu? Come here. Oh, macam tu
Ow. Aduh, Enderman pula. Oh my god! It's already 5 minutes? My barang! Bawa dah tahu dah title this time. Bawang sangat bernasib malang dalam Minecraft Bedrock. Dah lah tak ada makanan weh. Memang taklah bawa nak makan rotten flesh ni kan. Oh man, what is this bro? Wait. Kalau kita turun kat sini kan, agak-agak kita boleh sampai tak dekat apa nama diamond tu. Tapi kita tak boleh mine diamond guna copper kan? Macam impossible je. Gelapnya. Tak nampak apa-apa. Pincam jap. Okay, tutup. Bawang lambat berapa saat je tadi. Betul-betul benda tu lenyap depan mata bawang weh. Gelapnya. Bawang is shaking. Wait, what? No, my iron. Wait, awal sangat ke bawang? Today is such a disaster. Cannot believe it. We died again. Orang patut simpan ni a little bit of apa namanya tu? Pokok Miskin. Sedihnya jadi miskin ni. Apa je yang bawang hilang tadi? Copper je lah. Kenapa bawang tak simpan? Okay. Kenapa lag tu? I feel like it's lagging. FPS macam turun lah. How do we make mahal ni nak buat copper door.
Wait, let me see. Oh, okay, nasib baik. Okay, I thought kena guna full block lah. Eh, wait. Why is it siang? Cepatnya siang. Kenapa timer tak betul? Oh, mesti sebelum ni ada yang ni kan? Oh, also bawang tak turn on. Kenapa dia turn off sendiri eh? Hey guys. Okay, bawang rasa bawang end dululah. Walaupun timer tak habis lagi sebab rasanya macam dah siang sangat dah ni. Maybe ada timer lari kot before this. But anyways, sampai di sini saja episod untuk kali ni. Kita meninggal lagi. I don't know what happened, but it happened. Nasib baiklah tak banyak sangat barang. Well, yalah. At least just copper tools dengan armor je kan. Kalau iron maybe bawang macam sedih sikit sedih lebih sikit Cik, nak sedapkan hati kan. But yeah, thank you for watching guys. Jangan lupa like macam biasa. Subscribe kalau belum subscribe. And kita masih mencari nama untuk kampung ni. So see you tomorrow. InsyaAllah. Hopefully bawang sempat edit video ni and upload. But yeah, thank you for watching korang. See you tomorrow. Bye.